Oh, ni nanti kubel lah ni, kubel. Meh pasir meh. Meh. Apa meh? Pasir apa meh? Ni kubel atas ni nanti ni. Mana lagi tak? Segi? Nah. Oh alo, semangat dah ni. Main lagi. Buat video ni. Main lagi. Tak padat. Kena rame-rame. Come on. Come on, Nel. Kau apa? Nel. lebih. Come on. Come on. Dah lebih mari. Oh. Dah selalu 7 jeti sobat. Tahu. Jarang sekali 7 jeti boh. Mun nikah saya soal nak main gini dah. Oh. Sakit orang tengok lutut. Nak nikah. Lutut nak pakai lama pandai kau. Orang tak nikah lagi. Orang tak nikah lagi oh. Orang tak nikah lagi tapi lutut kata dah ni. Mun punya preparation berapa persen dah? 70. 70. Tak nak jauh. Kena berhenti. Kena nanti copyright strike. Yelah YouTube payah kau. YouTube ni dia pantang dia dengan soundtrack pun aku terus kena copyright. So cerita dia tak boleh nak monetize lah. Berapa sen dia dapat tapi Lama jadi bukti juga. Nah ni pukul 5.53 lah. Kita pergi Nes suku lah. Nes suku dia. Sebab air tengah pasir tak. Bila air pasir, kalau kita nak pergi dekat jeti tu, at least nak tangga bawah tu dia tergelar dah. Bila tergelar, senang lah kita terjun, kita senang nak naik. Kalau air surut, nak tangga tu tinggi. Bila kita terjun, nak naik tu susah. Berok, kacak Kelantan tau. Jaya lagi kali dah. Lepas tu saya emang tengok lah kucing ni. Aku tak tahulah. Tapi yo pergi main kau dia ataupun dia di gelenya pergi main cak. Kenapa putih? Kerah dah cak ni. Cak hok kemarin. Oh, baru. Dah kekung. Kira kita buat vlog ni dalam bahasa Kelantan lah dah. Oh, bagus. Oh. Kita pun bagus. Dah sekolah. Jari-jari kali sebab baik ibu boleh kasih Kelantan tu. Tahun ya. Oh, tahu boleh kasih Kelantan. Senang kasih Kelantan buat vlog oi. Cuma tak tahulah nanti aku edit pakai CapCut tu dia boleh detect ke tak. Ha? CapCut ah. Bayar. Oh, aku ambil bayar. Bayar setahun lalu lah. Tapi yang setahun. 200 lebih. Tapi aku pakai semua tak pakai. I mean like kalau buat video tu video functioning tu ada lah. Gitulah. Tapi tu aku tak pasti CapCut ni boleh detect tak bahasa Kelantan punya sari kata tu. Boleh. Oh, lagi tu tak tahu kita tengok Boleh tahu. Memang jadi tahu belakang kepala tahu. Seksi. Tetek. Tak nampak. Tetek. Tak nampak. Tetek, dapat tetek. Oh. So, sikit lagi. Dah ini dia akan pasal lagi ni, tapi masalahnya ni pukul ni okey. Malah lewat nak maya lagi. Say hi kepada kamera. Hai. Gengnya daripada Alunan. Diorang daripada tim Coral Project. Nama apa? Chai. Akmal. Hello, Fauza. Fizi. Aimi. Ini kenal lah. Okay. Kau punya ni? Ha? Kau punya ke? No, not mine. Okeylah, jom kita terjun. Mana? Kita jom. Mana? Kita jom. Mai, the bush. Ha? Video. Video ambil gambar. Video. Gambar. Nanti kita buat screenshot dah. Ambil ni Tu lah. Mari. atas dah. Dah. Ngono ngamas. Siap. Kita ikut baing. Oh. Air tengah pasang molek ni. Kalau terjun tu dah cah tanah. Tak cah tanah. Sekarang ni 22. Kiranya nanti sampai Kedah dalam ke-7 lah. Cakap Fero. Tak apa, biar buat kata. Dok. Koma tu. Padahal kena pasang dengan aku belakang pernah. Dok, kita ambil video saya tiruk. Tiruk. Buka ikut sekarang. Saya mau tahu dok tiruk tu kau. Piung, terjun tu tiruk. Welcome to Coral Bay punya jeti. As you guys can see, aku pasang macam kau pasang kot.
Perasan tak dia punya jeti yang semua dia dah cat colour grey, colour kelabu. Apa kecak luar tu? Perasan tak apa nampak kelabu. Sebenarnya dia cat baru. Tapi jadi masalahnya ada lagi kala-kala rainbow. Kalau saya rainbow ingat lah. Kalau rainbow jeti ni udah mana? Muncullah je cat balik kala lagi. Tapi tak siap lagi lah. So air tak cukup pasal lagi tapi kita terjun je lah. Sebab boleh naik tu. Sebab anak tangga bawah tu dia gelar tu. Bila gelar senang lah kita nak naik. Berapa watt rokok sehari? Saya mau isap. Isap coy. Less than 5. Yo, yo. 5, aku ada 10. Yo, yo. Aku ada 10. Aku ada 10 hari. Oh, Sebab sepatutnya boleh tahan dalam 2 hari. 2-3 hari gitu ah. No, guano kita bukan tak tengah berhenti. Aduh. Tapi aku dulu sekotak sehari. Yo, lo kamu. ya mungkin tak sampai masa lagi. Oh, cahaya je lah. Sakit ah. Oh, nice. Okey. Dalam secukup dalam sudah. Semih. Bang habis sikit lagi. Aku gila. Oh, berat mu ni. Oh, kena aku dah tu. Ini dah. Sikit lagi je bang. Aku gila. Oh. Okey, gila dah aku pula. Terbalik. Ya, aku. Sikit lagi aku. Memang targetmu. Dah lewat berapa meter tu? Kat bawah ni hanyalah 2 meter lebih kurang. Tengok tu sunset. Sunset bro, sunset. Tergelap pula. Rekod. Allah. Apa ya? Rekod dah. Payah nak berenang benar. Tak. Mudah tak? Cuba ya sikit mana nak belajar berenang. Skill paling Boleh 2 bulan kalau buat hari senang lah. Tengok pergerakan kaki. Ha, ni pergerakan kaki paling basic dah ni. Ha, boleh ke apa Nafas maintain jaga. Tahan lebih lama daripada hembus habis. Tarik sekejap, hembus. Tu tarik balik. Itu cara paling basic. Tangan keep on treading. Main dengan flu air. Oh tu sembuh-sembuh. Tak ada. Tengok tu. Tengok dah lah. Dah air. Aku tak zoom dalam air. Tengok kaki. Oh. Nampak kaki Baim. Oh. Tu floating baring teknik baring adalah simpan angin dalam dada. Tarik, simpan lama, lepas lepas tu tarik balik. Lebarkan tangan kiri kanan. Sila. Kamu nak tengok aku ambil video dalam air. Ijuk beli air masuk lengo. Sekali. Okay, next.
Comel sunset. Aku suka, kalau aku Jetty Merit best. Sedap aku Merit. Jati Merit lagi tinggi, lagi besar, lagi dalam. Ha. Oh. Daripada helipad tu. Malam ni kena cari orang nguruk. Nguruk dia. Pinggan dia terjun. Besar dah. Cover sikit. Tak cover wah. Tengok apa aku pakai bawah short, tak nampak mana. Baju Pede. panjang ha, boleh tutup. Nak klik kau? Boleh kot. Pedih tak? Yang paling murah. Okey, jom. Selesai kita punya aktiviti tiru. Ini hari. Tu lah. Dia lah sekejap. Faham mana kalau biar naik kapal tu? Lewat gapo lah. Oh. Tak apa benda tu tak rasa lah. Aku takutnya gesangnya behel. Behemak. Bukan behemak, behemung. Oh, aku cari dulu. Behemak kau kuku tak seru kata. Cari tu betul juga. Ada bilik sebelah. Tak ada lagi buat masuk video bodoh. Balik bumi tadi. Sekejap lagi dia akan ada bunyi bip bip. Tak ada. Ni tak ada. Memang tak ada sensor. Aku masuk ni. Jai kita buat video bodoh sekali dok. Aduh. Apa kena flag video ni mampu. Misi kita berjaya hari ni. Mantap, Pak Bu, mantap. Okey, nanti kita jumpa di next video. Bye bye. Tak habis lagi punya. Kita sambung depan ni. Boyo. Hai. Boyo. Itu mungkin. Kita bukan buaya. Tapi spesifik dia lah. Bukan buaya tapi dia spesifik dia lah. Oh, gitu. Sebab gapo panggil boyo tahu? Sebab selagi tak naik selagi tu kita panggil boyo. Oh, cepat ikut. Oh Allah. Gunakanlah aku seorang isteri. Amin. Asli mari-mari tawar diri tak sih. Meleh. Dasar. Okay guys, setakat ini je lah video kita dalam Kelantan maupun bahasa luar. Kita bahas belakang. Semua kita bantai bahasa Perak. Ada komen kalau dah tengok ni, tolonglah share dengan subscribe Jangan lupa send ke kawan-kawan demo tu kau dah lupa dah logat diri sendiri. Mana boleh belak. Alright guys, bye bye, see you on your next video.